Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanif bin Muhammad Fadliza. Saya Anik Naufal bin Amran. Saya Adam Faizal Qayyum bin Suhaimi. Dan saya Nasyalah Amira binti Tajuddin. Kami daripada Kolej Vocational Pertanian Chenok ingin memperkenalkan produk inovasi kami, iaitu Agronic Block. Kami dibimbing oleh dua pensyarah iaitu Puan Afsah dan Encik Abdul Salam. Penternakan ruminan seperti lembu dan kambing menghasilkan jumlah sisa organik yang tinggi, terutamanya najis dan air kencing. Sisa ternakan ini jika tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan masalah pencemaran bau dan menjejaskan persekitaran kandang. Bagi menangani isu ini, inovasi Agronic Block diperkenalkan dengan pengolahan sisa ternakan menjadi blok lumpur bioaktif yang diperkaya dengan mikroorganisme baik dan mesra alam. Hal ini boleh menyumbang kepada usaha pertanian dan penternakan yang lestari. Penyataan masalah yang 1. Lambakan sisa ternakan ruminan yang tidak diuruskan dengan baik. 2. Pencemaran bau berpunca daripada sisa ternakan ruminan. 3. Penggunaan baja kimia secara berlebihan merosakkan struktur tanah. Objektif produk inovasi kami ialah membangunkan bebolan lumpur ruminan perpuluhan 2, mengurangkan pencemaran bau dan pencemaran air yang 3 meningkatkan kesuburan tanah. Metodologi 1, sediakan bahan iaitu tanah liat, tinja lembu, arang, EM dan molasses. 2. Campurkan semua bahan ke dalam bekas mengikut sukatan. 3. Semua bahan dicampur dan digaul sebati. 4. Bentukkan blok lumpur mengikut bentuk yang seragam dan keringkan selama 7 hari. 5. Kelihatan kulat putih telah terhasil selepas beberapa hari. Agronic Block juga boleh diletakkan pada tanaman. Cara penggunaannya ialah gali tanah dan tanam Agronic Block supaya Agronic Block dapat tahan dengan lebih lama. Selain dari tanaman, boleh juga diletkan pada tempat pengumpulan tinja untuk menghilangkan bau. Cara penggunaan: letkan sahaja di atas tinja yang lembap. Jika permukaan tinja kering, letakkan sedikit air. Selain dari itu, boleh juga menjadi agen rawatan air. Cara penggunaan Agronic Block perlu diletakkan pada waktu pagi dan petang bagi mengelakkan cuaca panas, dan satu Agronic Block boleh cover 1,000 hingga 2,000 liter air yang tercemar. Novelty, Agronic Block, lumpur organik berbentuk blok yang dicipta menggunakan mikrob baik yang tahan lebih lama dan lebih aktif berbanding penggunaan mikroorganisma efektif jenis cecair. Penggunaan bahan mesra alam yang diperbuat daripada tanah liat, tinja lembu, mikroorganisma efektif, molasses dan serbuk arang. Inovasi pelbagai guna yang diperkaya dengan mikrob dan nutrien boleh dijadikan baja pada tanaman, penyerap bau serta agen rawatan air. Slide ini memaparkan hasil pemerhatian terperinci kami terhadap pertumbuhan tanaman. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1, sebelum intervensi, daun tanaman menunjukkan tanda-tanda kekuningan. Namun, selepas tempoh pemerhatian, gambar 2 jelas menunjukkan daun yang lebih sihat dan normal. Malah terdapat pertumbuhan anak-anak pokok yang baharu. Ini adalah indikasi positif terhadap produk inovasi kami yang telah kami diberikan. Fokus kita seterusnya adalah pada kualiti air. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1, sebelum aplikasi Agronic Block, air di dalam tangki menunjukkan kekeruhan yang ketara. Namun, selepas penggunaan Agronic Block, gambar 2 dengan jelas menunjukkan air yang lebih jernih dan bersih, terutamanya pada tangki A, B dan C. Ini adalah indikasi positif terhadap kemampuan Agronic Block dalam memperbaiki kualiti air. Bagi menguji keberkesanan produk ini, kami telah menghantar sampel air yang telah diletakkan Agronic Block ke Makmal Berpusat Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah di Kuantan. Dan hasil dari analisis tersebut mendapati bahawa parameter seperti kod, BOD, pH, Total Suspended Solid TSS, Oil and Grease telah menunjukkan satu penurunan indeks yang ketara berbanding dengan air yang tidak dirawat dengan menggunakan Agronic Block. Oleh itu, berdasarkan hasil analisis kajian yang telah kami lakukan, ini berjaya menyelesaikan masalah pencemaran air dan dapat membantu ke arah kelestarian alam sekitar. Potensi komersial produk ini tidak dapat dinafikan. Ia memenuhi permintaan global yang semakin meningkat untuk teknologi hijau, selari dengan fokus dunia terhadap kelestarian dalam pengurusan sisa dan pertanian. Yang lebih menarik, ia adalah produk kos rendah yang menawarkan nilai tambah tinggi, dibina daripada bahan-bahan yang mudah diperoleh dan menjimatkan. Tambahan pula, aplikasinya dalam pertanian adalah sangat strategik, membolehkan pengurusan sisa organik yang efisien, meningkatkan kesuburan tanah, mengurangkan pencemaran dan mengoptimumkan sumber tinja ternakan. Agronic Block bukan sekadar produk, ia adalah penyelesaian holistik yang membawa pelbagai impak positif. Dengan mempromosikan penggunaan semula sisa ruminan, ia secara langsung menyumbang kepada amalan lestari. Pada masa yang sama, produk ini berkesan dalam mengurangkan pencemaran bau dan air, serta meningkatkan kualiti air secara keseluruhan. Impaknya turut meluas kepada pertanian, di mana ia meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada baja kimia.
Selain itu, Agronic Block juga membantu dalam mengurangkan serangga lalat dan tikus, menjadikan persekitaran lebih bersih dan sihat. Jelas sekali, Agronic Block adalah inovasi yang memberikan manfaat menyeluruh kepada alam sekitar dan produktiviti. Sebagai kesimpulan, Agronic Block bukan sekadar blok lumpur biasa, tetapi ia adalah inovasi hijau yang penting ke arah pertanian yang lebih selamat dan mampan untuk masa depan. Produk ini melambangkan komitmen kita terhadap amalan lestari dan penyelesaian yang berkesan. Sekian daripada kami, terima kasih.